berkenaan dengan tujuan. Pertamanya, Assalamualaikum semua. Terima kasih atas sesi tumbuhan pada kali ini ketika berlangsungnya kejohanan olahraga dan acara bertarisal pada kali ini. Jadi tujuannya kita pertamanya untuk membina jati diri, semangat kesukanan, kecergasan, mental, fizikal untuk kecemerlangan pelajar-pelajar Al-Ma'ad. Bukan saja di tingkat kelas, kita laksanakan di acara-acara sukan ini untuk menggembangkan bersama supaya melahirkan pelajar kita yang terbaik nanti, insyaAllah. Tu ada soalan lagi, cikgu? Ya. Bagi cikgu, adakah program ini memberi kesan kepada para pelajar? Setakat kita yang telah berlangsung ketika ini, cikgu nampak impaknya sangat besar lah kepada semua pelajar. Pertamanya dalam bentuk organisasi sukan yang ada, masing-masing bekerjasama mencari satu kekuatan masing-masing, melibatkan pelajar-pelajar, ketua-ketua pelajar, cikgu-cikgu pasukan sehingga ke organisasi yang atas masing-masing begitu berpekat untuk memastikan semangat kesukanan kita ni berjalan lancar. Dan cikgu menyampak di situ kemahiran daripada pelajar secara tidak langsung tu dapat dikuasai oleh semua. Kemahiran dari segi padang, acara balapan, kemudian acara mengejar lembing, lontar peluru dan sebagainya. Jadi kemahiran-kemahiran ni semua pelajar kita dapat kuasai, dapat merasai. Cuma yang terbaik tu mereka akan berjaya. Dan insyaAllah semua kita ke arah yang sama. Selamat hari, cikgu. Ya. Apa harapan cikgu untuk acara olahraga ini? Harapan cikgu, kalau kita lihat dengan juran ini pada setiap tahun, untuk kita nak memastikan semua pelajar Al-Ma'ad ni mempunyai keupayaan dalam kekuatan sukan kita dalam pelbagai acara, yang mana hasil daripada selepas kita melaksanakan kejohanan ini, pelajar-pelajar akan terpilih untuk kita kuasai, untuk kita meneruskan perjuangan kita di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Jadi diharapkanlah kita pada tahun ini berjaya lah untuk sampai ke tahap itu, insyaAllah. Itu saja soalan daripada saya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.